Buku apa kau ambil? Natural Story, Enid Blyton. Komik. Ya. Dengan ni. Scratch art. No, ambil apa? Workshop menu. Satu lagi bawah tu apa? Multi. Oh, crane, tower crane. Orang lain dah nak dekat raya pergi beli baju. Kami just finish beli beberapa buah buku lah dekat Big Bad Wolf. Dia buat dekat Geni Plaza ni. Nothing to do on the weekend, so we decide to come here while waiting for berbuka. Today is last day. Today is the last day of the Big Bad Wolf. Oh, sempit juga parking kat sini. Done with buying the books. Now we're going back. Tadi sebenarnya sempat lah pergi beli baju untuk budak-budak ni. We think we opt for better option lah kot. Maybe dekat Sarina Carnival ke. Sekarang ni kita nak balik dan pergi ke Bazar Ramadan. We are not cooking anything today. We're going to buka puasa dekat my parents' house, tapi kita akan pergi bazar. Bazar Seberang Jaya. Aku rasa Bazar Seberang Jaya is the only bazaar which is indoor. We're going to experience that kejap lagi. Okay, jom. Okay, we are here dekat Bazar Ramadan, dah sampai. Masalahnya orchid terlelap, so sekarang ni susah dia nak bangun. So we are still waiting for her to wake up. Dan kemudiannya kita nak pergi ke Bazar Ramadan. Bazar Ramadan yang ini unik sikit sebabnya dia adalah Bazar Ramadan indoor. Dia ada kawasan berbumbung. Aku rasa ni satu-satunya lah yang dekat sebelah utara ni Bazar Ramadan dia di bawah bumbung. Maybe satu Malaysia, maybe we don't know. At least tak panas lah kan. Possibly boleh rasa berkuap lah. Okay, jom kita pergi. Okay, bangun. Letih sangat tu. Habis dah. Sendal. Habis. Idea indoor punya Bazar Ramadan ni nampak macam nice, tapi in reality dia bahang gila tempat tu. Tak boleh nak bincang. Tempat orang masak, tempat orang panaskan makanan, so the heat accumulate kat dalam kawasan indoor, so it is very hot. So aku rasa an open space punya bazar would be more relevant lah. Tempat korang ada ke Bazar Ramadan yang bertutup macam ni? Kan? This is the first time lah aku experience this kind of Bazar Ramadan. And the kids also tengok letih dah. Jom kita ke rumah mak aku untuk kita pergi buka puasa. Okay, aku baru saja finish with the live TikTok tadi. Aku lupa nak record masa buka puasa kat rumah tadi. So, and after that aku datang ke studio untuk kemas-kemas sikit, basahkan sikit pokok-pokok ni bagi dia kena air, and then aku buat live kat TikTok. Last time aku dapat around 400 view macam tu, but this time shockingly aku tunjuk kat korang You have to know that aku ni jarang live, so the numbers quite excite aku lah. Hari ni aku dapat dalam, macam mana tengok notification live tadi aku dapat dalam 900 view selama 1 jam. I'm not sure it's high or not, but tak pernah lagi lah aku buat live getting that kind of views dengan 3,000
3,000 like. Tak tahu nampak ke tak. See 3,000 like. This quite excite aku lah. Aku tak expect pun seramai ni. Sebenarnya aku buat untuk buat promo masa studio. Dalam 900 so aku dapat lah dalam 10 inquiry untuk slot. Alhamdulillah, semoga dia orang ni book the slot. Bolehlah dia orang datang untuk bergambar dekat studio. I must say today is quite random things that I did. Pergi ke Big Bad Wolf to buy books instead of beli baju raya. Pergi ke Indo Bazaar instead of go to that normal bazaar terbuka. And now aku dekat studio. Tadi itulah aku buat a small live, sembang lah sedikit dengan whoever that drop by inquire about the studio photoshoot. Seems like I don't have the direction for this past few days. Tapi bagi aku okay je lah. Maybe Ramadan is something like this. Rutin aku sebenarnya agak berubah sikit lah, especially pada bulan Ramadan ni. Dengan aku berubah-ubahnya tempat berbuka puasa. Activity pun obviously berubah-ubah. Patutnya pergi beli baju raya, end up beli buku. So basically today way out of the expectation. Okay, aku rasa sampai situ saja vlog untuk hari ni. Tadi kat Big Bad Wolf pun aku tak sempat pun nak beli buku-buku untuk aku. Aku masih belum lagi betul-betul habiskan buku The Storytelling Code tu. So I'm going to finish that book first, barulah aku look for another book to explore. Bagi aku, books are my small adventures. I think that's it for today. Thank you everyone for watching. See you guys in upcoming vlogs. Bye. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa subscribe pada Hanis.